Wah, ni kan dia. Ni kan dia. Ni bukan dia. Oh, mantap. Oh, makan. Balah tu. Letak tu. Oh, cabut dah. Main. Double track kan. Jangan dia kata apa, Madri kata. Hai baju lawa. Oi, mi besar ni. Oh. Takut. Balon. Dia loncat pada. Oh, tak kena mati. Wow. Mantap. Assalamualaikum geng. Babak apa semua? Sabar aku lagi geng. Iwan apa itu YouTube channel. Alright geng. Hari ni kita keluar mengai tu kita keluar mengai tu mengai 3 hari dekat Kuala Sungai Baru ni, kat Jeti. Hari ni kami kalut-kalut. Tak ada nak buat intro kat darat. Kita buat tabuk terus. Hari ni kita keluar dengan Abang Sidik. Abang Sidik lagi. Tu dia tu. Kali ke-6. Alright. Sebelum kita pergi mengai, kita nak tahu pula kawan-kawan kita. Jangan lupa like dan subscribe Iwan apa itu YouTube channel geng. Alright geng, mantap. Okey. Hari ni kita pergi dengan ni Abang Tri. Akhirnya. Selepas 2 tri dia tak boleh turun. Alhamdulillah hari ni ada turun dah. Ni gambar Bichon. Clear. Bichon. Baik kita tengok kawan-kawan kat depan pula. Hari ni ada ni. Hari ni ada Pak Long Antahan dah. Hari ni ada Abang Lee dah. Hari ni ada L dah. Lepas first time ni. Harap-harap hari ni makan elok boleh repeat ya. Alright geng. Jom kita gerak pergi. Clear. Alright geng, alhamdulillah sampai dah. Kita ambil umpan geng dulu. Ambil umpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Kita ambil umpan dulu. Dia di depan tu, dia duduk atas ni. Dah hiyak selalunya. Lagi minta beli coklat, lapar semua lagi. Mana boleh? Dia ada sana. 1, 2, 3. Oh, nampak bawah tu. Tu dia tu, Kamal. Tu nampak barang tu, batu. Oh, nampak. Tu dia jernih tu, nampak kapal tu. Patut tangkut. Tu dia bapak tu. Pihak sasang. Tu geng, kapal. Tu kapal. Tu dia ni. Kapal pun patah lah. Tinggal kepala ya. Ayak jernih gila. Oh ni ikan duk nampak bawah. Tu pun ada apa ni? Ada lagi kapal. Oh kapal ni pikuk tu. Panjang. Patut ada masa kita rasa dalam rasa sangka. Ikan ni duk main celah-celah tu. Bila Allah makan buang tekok. Aduh. Ya kehek lah dah satu. Makan dapat tadi. Ikan kami hari ni. Itulah Tata Bali. Mantap. Kepek. Payah. Payah geng umpan. Alhamdulillah ada 6 ekor tu. Kita makan tangkut pula. Tangkut putih ni buh pula. Dah nak pulih payah. Sangkuit pula. Saat-saat ni boleh cara besar kan. Tu pun lucu. Tak ada nak naik boat ni. Jatuh. Pelan-pelan cari. InsyaAllah. Alright geng, alhamdulillah. Kita nak gerak dah pergi tengok umpan tan lain. Lepas duk baling-baling abang drift 2-3 kali. Alhamdulillah ada penambahan lah. Tu dia tu. Ada 2-13 ekor dah. Clear.
Kita 2 kali putui lah, kita tak mau. Kita nak kutip ikan lah. Kita 2 kali sangkut dah putui malah. Bagi lepa lah 4 orang. Dia mak kamar dapat cak apa pelata sak 4 ekor kan. Hak ni saiz gorgon ni. Mantap mak kamar. Kita karau sotong ni. Karau sotong. Azat ni buat jalan caru makan dekat tenggiri dah. Alright geng. Jom kita gerak. Kita gerak pergi kat tu TSP. Tu Tirik Payang. Alright jom. Kita cari tenggiri pula. Cuaca pun baik alhamdulillah. Alright geng, alhamdulillah dah sampai dah tu. Tu. Bali apa tadi apa? Bang Sidik pun tambah macam biasa kita lepas muak tu. Hari ni tu dia ni aku buat 7 kai. Hari ni kita apa? Ada senjata rahsia ni. Senjata rahsia ni ikan timur. Tu dia ni 7 kai aku buat. Weh. Baik geng, tu dia belon kita pi dah. Belon kita pi dah macam biasa. Kita kat sini tak lari kita buat 8 depor tu makan masuk kat kita ni dah. Impan timah. Umpan rahsia. Timah Kamal. Tu dia ni lebar elok dia geng. Dia gigi tajam punya. Aku baru ni beretuh gigi sikit ni. Luka bapak timah ni. Ni kalau makan ni monster. Kami tambah target dah monster. Gigi dah tajam terus biu. Panjang ni tak sampai ekor ni. Tu tak sampai ekor lepas pula dah pelang ni. Ayam cucuk. Tak boleh cucuk air tu biar free. Tak lepas lah boleh. Alright. Goreng pun todap berebut dengan Cina Mak Kamal. Mak Kamal berebut dengan Cina geng. Dia kata mujuk dan dia kata dan 7 ekor. Amoy apa nyonya apa? Nyonya balas 5 dia kata. Tu pun tak sampai ekor Tu panjang Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga boleh rezeki. Safe. 1, 2, 3. Dia geng. Itu sahaja main timahnya. Aku lepas 8. Clear. Tali mak Kamal. Dok. Okey, cun dah. Alright. Moga-moga ada rezeki kita insya-Allah. Ejah direct tu. Clear ni tahu ni. Boleh lah. Hari ni kita main ayak kok ni pula. Dia tarik kok Penang tu. Penang kok ni dia tarik kok tengah. Pitukun Perak lah. Kau Indon kok ni. Boleh dah Mak Kamal, Nak lepas muak tu. Boleh dah. Boleh dah nak pelepas pelata balik besar. Ni timah ni selalu kita lepas jojoh lagi geng. Kalau ayak tengok tadi, kalau ayak boleh tarik ke belakang, kita boleh lepas kecoh lah. Kalau ayak tak tarik belakang, tak boleh lepas kecoh. Masalah. Hari ikan masuk dalam tu Ayak jalan slow, kita ambil ayak slow, ayak baru nak jalan. Macam tu lah ayak kita. Ayak kita hari ni. Alright kan, kita main sotong hijau tu. Ni apa Mak Kamal kita suruh dia lepas. Satu lagi. Sotong hijau tu. Satu lagi Mak Kamal lepas. Abang. Gua pelata balik fang. Kemarin lepas ada tekok kot. 7 kilo lebih.
makan umpan hidup. Lepas tu ada sardin pisang. Sardin pisang tak tahu makan buluh mana. Tapi katanya makan casting. Tahu. Walah, apa-apa je lah rezeki kita. Tengok lah yang mana makan, insyaAllah lah. Casting termenung geng, termenung. Baru ni kita makan 2 ekor termenung. Ni kita casting termenung pula. Tapi kita lucu ekor. Boleh buat naik ekor. Mana pun baik. Alah, lupa kepok ekor termenung. Tu hambak kita dua-dua. Lepas alhamdulillah. Hak jauh kali tu timah. Hak dekat ni tasuh, timah tasuh. Hak dekat ni pelata Bali kan. Pelata Bali besar. Moga-moga makan. Kemarin dia makan time-time ni ya. Harap-harap hari ni pun insya-Allah lah. Ayam pun tara-tara ni berhala, kira ayak dia ni tengok ni, tara-tara ni berhala ni. Insya-Allah, insya-Allah. Moga murah rezeki kita insya-Allah. Sotong tak saat ni apa? Kita karau-karau kita saja nak try termenung pula. Clear. Kita karau termenung. Karau termenung ni macam ni lah geng. Macam mengakuan je. Pelan-pelan je. Tapi kalau dia pegang tu, Allah, syok lah. Dia pegang makan tu, cukup nikmat tu. Boleh rasa dia ambil tu. Tu kelebihan ambil termenung tu. Dia melelong kat ni, aku tak kerak ekor. Melilau kat ni, menung besar elok tu. Beli kat ni lah, pasak polis tak ni. Kita kerak ekor ni. Bukan kerak ekor, kepok. Bagi dia gedik. Bulu apa hak oren tu kena ubah. Apa belon kita tu? Mak Kaman. Kena ubah. Hang duduk belah ni. Pelato tu besar, dia tarik. Ubah. Hang karau lu sikit bagi lepas tali tu. Tidak tak lepas tali. Lepas tu hang metok belah ni. Lepas dah bawah tali. Karau lu lah. Balas kelaya. Syat. Tu baik abang kita. Jangan bagi tali abang, tekong sidik tak ada tu. Dia pergi buang barang. Hari ni ada orang kena kancu lah. Aku volunteer. Mak Kamal pergi kancu. Baiknya, sardin pisang apa? Caru kuda lah. Oi, sardin ni, sardin apa? Tinggi bunga lah. Tinggi bunga. Tinggi bunga makan. Mana caru pula. Lesen kita yang pertama. Nampak weh. Gulai. Ni gulai sedap Isi dia lembut ni. Tinggi bunga. Abang Li kita kena dah. Mantap. Dengan hasil yang pertamanya. Makan sotong kepala merah guys. Beli boleh dah lesen ke dia. Tinggi nama. Mau tambah sikit nama dia panjang sikit. Abang Li balas kuat ngak. Sisik cabut. Dia keluar jaket. Asal dia kata caru. Mana dah main tengok. Ni bunga ni. Tapi dia jarang-jarang agak lah. Macam baru ni pun kita berjaya ambil 3 ekor pun ni. Dengan bunga tu. Tapi kalau saiz elok dia sedap agak main. 1 kilo lebih tu sedap agak dia main. Kat tu pun cerek-cerek agak tadi. Tu dia kata caru terkejut agak. Derik dia keluar. Nak kena beli sotong hijau pula kita. Tak duk minta menung tak cari gorgon. Clear geng. Lembutnya trek. Buat pala dah. Tak tahu lah ikan kot. Tak ada. Tak ada. Belong hang tercabut. Alun. Dekat makan lah. Harap-harap umpan duk doi. Belong cabut pula. Pelata beli besar tu. Harap-harap ada umpan dia. Tidak rugi umpan keluar. Kita duk kata kita berasa pegang. Dia pegang. Tu lah polisterin. Mana polisterin hang? Wish mana boleh keluar. Saat kita tengok ni. Woi putus ya polisterin. Kata yang aku balas tadi kot. Tanya aku balas tadi kot. Tak lentuk ni. Mohon ni lentuk pula. Ni kali ni makan kot. Ada kali ni. Ya Allah, hang kecoh. Tu dia layak weh, malin. Layak ni. Weh malin.
Aku nampak macam dia ada cendol itu. Mampu ya makan mah. Malin pula. Layak pula makan mah weh. Nah, Amin lah. Aku malah bagi makan Amin. Kalau malin aku rasa macam malin pun ada tadi. Rupanya layak geng. Buat tak mau layan kita layan. Hang tak mau main layak bagi putui. Tapi bagi dah sakit lu. Tak boleh. Kunci lagi. Makan tunggu geng, bukan tak makan. Ya Allah, naik apa dia pacok pala hari. Kami tak mau tertipu macam itu lah. Betul ya. Tu naik ekor. Layak. Nampak layak tu, layak. Apa dia duduk kaibah, mulut dia ada kail. Patut tengah kaya tak apa mau. Layak ada. Okey, layak kita bagi sakit mulut lah. Dia belah. Kita tak payah main teruk-teruk. Kelihatan. Duduk kaibah yo. Tu. Duduk kaibah kail dari mulut ni. Tu. Putus lidah ke bukan dia bawa tali pun tak putus lidah. Buan. Putih ni pangkai, dia pangkai. Depan kiri. Depan kiri tu. Clear. Dia makan pula kat dia. Hak ni kan dia. Hak ni bukan dia. Mantap. Kawan kau tak berhenti. Kasar elok baju kuning mak Matri. Hampa pakai baju hitam kan ni. Alamak. Tang kuning dia makan ni. Yel. Boleh kat dia lagi Yel. Kena kunci sikit wah. Sikit alright, good. Clear tak Allah tu. Weh, buat video awak. Sama ambil info buat video lah, kau hantar awak. Tak ada 3-4 kilo ni insya-Allah. Tak lupa nak gancu duk rekam ni. Tinggi lah 1 kilo lebih tu. Jangan pacok. Alhamdulillah, lepas beliau. Aku yang besar sikit lah. Totong kepala merah pula dia nak. Jom. Totong tu kena tukar kena katam totong tu. Alhamdulillah. Pak long balas bottom. Bantai mas lah pula. Pak long jangan duk bantai sangatlah. Satlah. Besok boleh ah? Besok. Kalau macam tu otek Udang ada ekor kan. Udang habis dah Mati tekok, abang Adri cukai tekok. Madri. Enjoy kata. Cara ni dia otek Dia hangguk Pak Lau. Dia. Agaklah hampa. Adalah otek. Naik dah. Bola lantung. Kacang. Tanda macam tu panjang. Kacang pula. Dia dengan kacang berpisah tak dia pun pandai tengok tu. Stil lepas. Tak dia pun pandai dia pun stil. Kelihatan awak long ada mainan tak apa dah. Allah gitu. Caru. Abang Azri balas caru geng. Abang Azri buat naik bunga pula. Oi. Abang Azri woi. Tak kita kawal lu. Tak kita pergi tengok Abang Azri. Ayak kali ha. Ayak kali dia makan lah. Wak kita tak jumpa. Hambuk pun tak kenal kan. Mai. Tu. Menjerit kat Cik Lo. Dia main sangat tu. Kau. Nampak gigi atas bawah. Jangan dia kata apa Madri kata. Baju lawa. Mi Said. Kepala merah juga. Mantap. Aduh, ya boleh agak dah. Kita kalau tak mau. Dia kena beli tiang lah. Beli tiang. Tahu dah beli tiang dia tu. 2, 1. Clear. Ni kecoh kita buh dah. Ni agak kecoh tu. Kuih besar dah Madri, kuih besar. Clear. Kita main pindah tu atas lah. Main pindah tu atas ni kak. Tadi kita duduk bawah sana. Arak tani pula. Amboi.
Tadi sayang kau yang kita karau nak pindah tu dia makan 2 kali tangkap. Bercalang ekor belata. Kelak kulit. Tapi tak lewat naik dia. Harap-harap tani pula insya-Allah. Tu dia ikan masuk dah geng. Hari ni tenggiri bunga kita makan. Selit-selit dengan temenung pula. Menung pun meralak elok ni. Ya tu. Masuk ikan dah. Kelio dia kasam dia. Tu barang-barang. Pasang. Tak kita boleh makan dah. Geng. Ni tenggiri bunga. Temenung. Pekasam. Apa nak kata? Nalar ke. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan nampak tak kata mana-mana. Tengok abang tadi makan pun kita dah lapak. Kelak. Sedap. Lajak duk mai. Hei. Pobak kena kui kat depan. Pak Long pakai canca ya. Tu. Dia kena pakai kacang kau. Kita pun nak makan kau geng. Tak boleh tahan. Dia. Makan kayu. Mak mentuan lalu mu tak panggung tu. Kelak. Dia. Caru pun dah terselit. Mai kita pula. Dia. Bunyi belahak macam apa oi. Makan man. Angin. Tahu dia. Mantap Pak Bu. Kelih. Jom lari belakang. Ni dia geng, jemput makan. Dak. Cak raya tadi petang dia makan bau. Cak raya tadi lah. Tak tahu tadi pisang ke apa. Kau kacang. Aku lepas bawah sikit. Dia main botol umpan cak raya. Aku duk pegang tangan baru makan. Aku lepas botol. Rasa macam kacang. Macam ni pisang mainan lain kot. Jadi pisang ni duk nyok. Kacang. Hang rambut hang tadi. Kebuh batu. Tak betul apa. Tapi kalau tadi pisang pun dia tak kasar. Kilo lebih. Makan. Balas dah tu. Lekat tu. Pak Long punya. Cabut dah. Main. Double track kan. Gantung. Pak Long umpan mampus lah. Aku gantung ni. Tu. Kena akak tu. Gantung. Kacang dah. Tak tahu. Tak tentu. Kadang-kadang main sardin tak tentu. Iwan balas. Pasal kita kalau kacang putui. Apa dia tu? Bukan kacang. Ikan bottom. Apa dia tu? Jenahak. 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 Yes. Bantai oh. Makan cak raya geng. Tak Pak Long pun jenahak kat bawah. Dia ikut Pak Long, dia ikut. Woi. Merah pula, merah. Merah. No, kemana? Merah MJ lah. Alhamdulillah double try. Rekod je nak. Mai Pak Long kita bergamak tu. Lepas tak dapat. Pak Long lepas tak dapat, Pak Long kita dapat Pak Long kita bergamak tu Pak Long. Pak Long kita gamak tu Pak Long. Tu ada sebatang ni, pergi ubah belah sana. Ni cak kaya kak. Pak Long, tunggu sat Pak Long, jangan buka Jangan buka Tunggu sat Pak Long. Pegang macam ni Pak Long. Maduk belah ni Pak Long, maduk tadi. Maduk tadi Pak Long. Oi, silap pula. Sedia geng. Mata. Kelihatan loh. Ekor gaya main ikan dia bawah. Kelihatan. Ekor MJ, sekor je nak. Boleh senyum lah, boleh senyum. Tak ada umpan apa ni. Allah. Ni teman mati ni. Tak apa, boleh. Lepas bawah. Rapat tu ya. Rapat tu Pak Long pada. Hak kita angkat sikit. Tadi toh kita pun kat nak rapat apa noh. 2 kali tu. Kelihatan. Kita lepas lain geng.
Kita ada cak ayam ni. Aboy baju kuning juga. Tu ni memang apa, memang kena dia. Abang punya lah. Memang tu ni kena dia. Caru lah ni. Caru. Kecoh ah. Caru lah. Apa duk kat aku main bottom ah. Penat. Bagi lepas karau dulu. Tak apa, dia bagi panas badan tu, panas badan. Kita main tuai ni balik, tuai awal tadi geng. Tadi kita duduk tuai hujung, tak ada apa, kita pergi duduk tuai atas. Dapat merah dengan jenahak. Ada agak 2-3 kali makan lucu. Ni kita main balik tuai ni. Main balik lepas dah hambuk apa semua tu. Hari ni hambuk tak pergi kerja sama lagi. Umpan hidup pun tak ada apa lagi. Ada umpan hidup pun makan cak raya lah kat aku. Harap-harap lagi dia ada ni. InsyaAllah. Tampuk tau geng makan ni. Tampuk tau makan ni. Masuk ke jentera ni. Ambil pelan-pelan. Naiklah sayang, naiklah sayang. Naiklah sayang. Baik dok, ikan kacang macam ni. Kacang ingut kalau. Ni ikan jenis bottom. Isi pun kulit lah temenung. Kulit temenung lah dia makan. Cara ni macam kerapu ni. Cara ni kerapu lah. Apa kena habis arak kawan tu. Okay, aku tak ni ya. Tapi kasang lah. Kita pakai kasang. Tak minta tengiri dia bagi hal lain je geng. Oh, sabar sayang. Sabar sayang tak jauh dah. Berapa depa dia? Dia gini. Oh, kuat je. Oh, main dah. Apu wah. Apu boh. Wow. Woo! Besarnya. Ini baru manis tangan. Dekat 3 mau ni. Oh, nak titi 3 ekor. Menggigil. Makan kulit temenung wah. Kan aku naik kecil-kecil. Lepas tu tinggal kulit. Aku lepas biar. Lepas geduk-geduk. Aku rasa ada risi kot noh. Risi kecil makan dia balas tau. Dia balas. Baik tu. Interframe dulu. Hampa tengok kai dulu. Hampa tengok kai tu. Alah. Kai dia. Kai halu ya. Kai buat dengan puyuh lah. Tu, kai buat dengan puyuh lah. Bersama mana kai? Tu. Alright. Alhamdulillah. Hei. Minta tengiri dia bagi gorgon. Oh. Makan kulit temenung lah geng. Oh, kita buat main ni. Jenis orang putih ni, mata hijau. Mata hijau geng. Wow. Tahu dia geng. Mantap. Hari ni kita buat naik ikan sisik lah. Tengiri lupa kat kita. Ikan bottom pula teringat. Mantap. Clear. Alhamdulillah. Alright geng. Nak buah nak balik dah. Tu makan rambut lah. Oh, tinggal rambut timah lagi. Kita duduk bottom ni. Buah-buah lah. Bola ada penambahan. Dia jadi apuan kita lah. Dia nak jadi apuan, dia bagi kat rezeki kat lain. Tengiri tak makan. Tengiri makan pagi lah. Dia bagi kat ikan bottom kan ni. Alhamdulillah. Kita kemas-kemas apa yang patut. Bakat-bakat kemas tu. Sekejap lagi kita boleh balik lah, InsyaAllah. Apa? Makan timah. Ya Allah, biar betul Balong, betul ke balong? Balong, betul ke balong? Kan sandiwara ya balong? Makan ke tu? Tak keluar derek pun. Kita buat naik botol, kita tengok balong.
Oh, jangan Pak Long ni balas tengah raya. Tadi makan dalam ni. Betul kau tu ikan yang low ikan mai. Weh. Ada tak ada? Ada. Gaju. Right main tepi, Tepi tinggi. Pak Long. Biar betul Pak Long. Woi Pak Long, oh enjin. Pak Long jaga tuai dekat. Woi, saya elok Pak Long. Baru nak tekan. Jaga elok. Pam. Pam Pak Long, pam. Jaga itu. Tunduk lagi. Enjin jaga. Okey mai. Alhamdulillah. Tujuh kai dua dah takkan nak lesu ni. Tujuh kai. Buang kayu. Mai. Oi, saya elok Pak Long. Makan di tangan. Relax Pak Long, relax. Pasal nak balik 7 kai geng, 7 kai. Pak ke. Oh, kalau. Ke kawan tu abang ni ah. Abang esok nak bagi timah kat orang ah. Makan tu weh. Pak Long boleh main dekat ni. Main tu rumah. Main ni. Jangan galak. Relax Long. Kunci drag sikit ah. Nak balik. Drag sikit ah. Okey dah. Dia tu. Dak kau tak masuk ambok, dia pusing. Sikit. Sikit. Okey main. 8 kilo Long. Tu pun tak. Pak Long kena pam baru boleh karau. Tidak tak masuk gitu. Kena kunci sikit lagi. Kena kunci sikit lagi. Tu mai dah. Oh, dia. Boleh ha. Paling besar lah untuk ni. Tukar tu. Tukar ni tu. Boleh ni. Alih mantau kecil tu. Satu untuk dengan nenek. Pak Long relax Pak Long. Dia nak main Pak Long. Bismillahirrahmanirrahim Pak Long. Relax. Takut. Pak Long. Dia loncat Pak Long. Oh, kena lagi. Ya. Wow, mantap Pak Long membawa kecederaan nak ni. Hai, Honda City lagi. Marah. Pak Long main pegang Pak Long. Buka beam. Oh, bedah. Oh, aduh dia ibah aku. Dia ke ibah aku. Oi, 5 kilo lebih kat 6 kilo dah. Mana ada 5 kilo? 5-6 kilo dah. Oh, 3 kai duk luar. Ada agak hasil makan mai balik timah. Oh, dia tu. Kayu. Basai lang kat luar. Bayar tadi mana boleh oren. Leader pun dapat lena biar ni. Tak apa. Tak bagi kita kau. Ini pecah roh. Alhamdulillah. Yang ni baru syok. Berapa kilo ada? Tarik. Okey. Satu kai duduk dalam. Kan pegang pisang ni kan. Ada sikit. Ni pisang ni. Ni datang kat atas ni. Pegang. Aku dah bagi tarik dengan kau ni dah. Pak Long yang apa? Jangan tangan. Pak Long. Tu. Pegang pisang ni ni. 7. Jangan aku lekat tu. Oh, Pak Long satu Pak Long. Amat kamar dulu, saya bagi Pak Long pula. Aku lagi. Last minute geng. Tengok ni makan sikit. Oh, mantap. Kali awak Long. Gelar. Give me 5 tu Pak Long. Oh, kali jom balik. Kita minta 2 ekor tenggiri, dia bagi tekok rampu, tekok tenggiri. Clear. Alright geng, alhamdulillah. Jom kita balik ya. Alhamdulillah, last minute. 10 minit yang terakhir memang padu lah. Tenggiri satu, rampu satu. Saiz baik-baik punya. Alhamdulillah geng. Jom kita gerak. Kita tengok hasil kadang-kadang kita. Clear.
sampai dah geng, sampai dah jeti Abang Sidik ni. Okey, macam biasa kita buat naik barang, kita kemas-kemas apa yang betul. Sat lagi kita tengok hasil geng. Leo. Alright geng, mari kita tengok hasil geng. Mari kita tengok hasil. Tu dia ni. Alhamdulillah, tu dia hasil kita. Oh. Tenggiri 4 ekor. Tenggiri bunga jadi gulai. Dia ni. Ni last minute ni makan kat Pak Long ni, karau ni. Buah nak balik. Ni kat kita ni. Oh, duk meroek you. Duk meroek you. 87. Tu mana buat tu? Meroek you. Oh. Alhamdulillah. Ni dia agak ni. Dia merah. Tanda. Alhamdulillah ada agak rezeki kita ni. Tu dia, mantap. Tak banyak tapi Tu dia ni, sahabat-sahabat kita. Mantap semua ni. Oh, ni Abang Ali karau tak berhenti. Padu. Kamal. Mantap. Syok on. Ni Abang Eli kita. Leha. Alright geng, masih akan menonton. Jumpa lagi cerita kita yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Iwa Pesto YouTube channel geng. Clear geng. Mantap. Bye bye. Clear. Assalamualaikum.